Resepi ni pernah mendapat 1 juta tontonan. Jadi jom kita buat semula resepi puding batik biskut Mary sempena cuti sekolah pada kali ini, dan selamat mencuba untuk resepi ni. Dalam kuali masukkan 2 1/2 cawan air dan masukkan 1/2 cawan serbuk koko, tambah 2 1/2 cawan susu cair dan 1 sudu besar mentega. Lepas tu masukkan 1/2 cawan gula dan 1/2 cawan susu pekat manis. Kalau nak manis hampa boleh lebihkan. Masukkan 10 gram serbuk agar-agar, buka api dan masak sehingga mendidih. Pastikan adunan sebati dan tidak berketul. Tapis adunan tadi untuk permukaan puding yang menarik dan cantik. Gunakan bekas saiz biskut Mary, tuang permukaan puding, biarkan sejuk untuk seketika dan hampa boleh masukkan biskut Mary. Kemudian hampa boleh tuang semula adunan puding tadi dan masukkan biskut Mary. Untuk resepi ni aku gunakan dalam 3 lapisan biskut Mary. Untuk lapisan terakhir, tuang penuh adunan puding tadi dan hampa boleh sejukkan di dalam peti ais. Jadi dah siap resepi puding batik biskut Mary pada kali ini. So selamat mencuba untuk resepi ni.